Bangsa Israel sedang berdiri di ambang tanah perjanjian. Musa tahu bahawa dia tidak akan masuk bersama mereka. Maka dia berbicara seperti seorang bapa yang penuh kasih, memberi nasihat terakhir. Dia tidak hanya memberi hukum. Dia memberi sebab. Dia mengingatkan siapa Tuhan itu, Tuhan setia, berkuasa, penuh belas kasihan, dan memelihara perjanjiannya. Dalam Ulangan 7:9, Musa memberi amaran bahawa bahaya terbesar bukan sekadar bangsa di luar, tetapi hati di dalam. Bahaya itu ialah lupa. Apabila manusia lupa Tuhan, mereka mula bergantung pada diri sendiri. Mereka mula memberi alasan terhadap dosa. Mereka mula mencampurkan yang kudus dengan yang tidak kudus. Musa mengajar satu pola rohani, ingat apa yang Tuhan lakukan, pelihara perjanjian, kekal rendah hati ketika diberkati, dan segera bertobat apabila jatuh. Ini bukan sejarah kuno semata-mata. Ini jalan perjanjian untuk kita hari ini. Keselamatan rohani datang apabila kita ingat Tuhan, percaya kepadanya, dan taat kepadanya dengan hati yang rela. Musa menjelaskan bahawa apabila Israel masuk ke Kanaan, mereka akan melihat kota yang kuat dan budaya penyembahan berhala. Musa tidak berkata, bercampurlah. Dia menekankan, umat perjanjian mesti dipisahkan. Ini bukan kebencian terhadap orang lain. Ini kesetiaan kepada Tuhan. Hubungan dan perjanjian yang mengikat hati kepada berhala akan menarik iman perlahan-lahan. Kompromi kecil boleh menjadi kehilangan rohani besar. Musa mengingatkan, Tuhan tidak memilih Israel kerana mereka paling besar atau kuat. Tuhan memilih mereka kerana kasih-Nya dan kerana Dia memelihara perjanjiannya. Itu menanam syukur dan kerendahan hati sebelum pertempuran bermula. Hari ini, berhala boleh berupa wang, hiburan, perhatian manusia, atau kebanggaan diri. Apa yang mengambil tempat Tuhan dalam hati menjadi berhala? Kita perlu bertanya, apa yang melemahkan doa saya? Apa yang membuat pertobatan terasa berat? Apa yang mengusir Roh Kudus? Tuhan tidak merampas sukacita. Dia melindungi sukacita perjanjian. Apabila kita memilih Tuhan dahulu, Dia berjalan di hadapan kita dan memberi kekuatan untuk melakukan perkara yang kita tidak mampu lakukan sendiri. Ulangan 7 mengajar doktrin kasih perjanjian. Kasih Tuhan bukan emosi sementara, ia kasih yang setia dan bertindak. Tuhan melindungi, membimbing, dan mengingat janji-janjinya. Maka kekudusan bukan bermakna kita lebih baik daripada orang lain. Kekudusan bermakna kita milik Tuhan. Kita tidak membahagikan penyembahan. Kita tidak memegang perjanjian dengan satu tangan dan dunia dengan tangan yang lain. Tuhan itu adil dan penuh belas kasihan. Apabila Dia memerintahkan supaya berhala disingkirkan, itu kerana berhala merosakkan damai, keluarga, dan kuasa rohani. Berhala sentiasa menuntut lebih daripada yang dijanjikan. Namun belas kasihan itu nyata. Belas kasihan tidak meniadakan kebenaran, ia memberi jalan kembali. Pendamaian Yesus Kristus menjadikan pertobatan mungkin. Pertobatan bukan penghinaan, ia pemulihan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna sebelum membantu. Dia meminta kita berpaling kepadanya dengan hati yang rela dan memelihara perjanjian. Dengan itu, kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Musa mengajar umatnya supaya membuat pilihan yang jelas. Jangan simpan racun rohani dalam rumah. Jika sesuatu berulang kali menarik hati menjauh daripada Tuhan, jangan berunding dengannya, singkirkan. Hari ini, berhala mungkin bukan patung batu. Ia boleh menjadi wang, hiburan tanpa batas, kebanggaan, atau keinginan untuk diterima. Bahkan perkara yang baik boleh menjadi berhala jika ia mengambil tempat Tuhan. Hidup perjanjian dibina dengan amalan kecil yang konsisten, doa, tulisan suci, hari Sabat, sakramen, dan perbuatan tentang Kristus di rumah. Apabila Roh Kudus menegur, jangan tangguh. Jangan kata nanti. Segera bertobat. Akui. Mohon pengampunan. Buat perubahan. Jika perlu, dapatkan bantuan pemimpin imamat. Pertobatan bukan kelemahan, ia kekuatan perjanjian. Kadang-kadang kita rasa kecil.
Tetapi Tuhan tidak kecil. Dia boleh menjadikan rumah kita tempat yang kudus dan mengubah apa yang kita cintai. Inilah cara Tuhan membentuk umat yang dipisahkan baginya. Ulangan 8 mengajak Israel melihat kembali padang gurun. Musa menyebutnya sebagai sekolah rohani. Tuhan membenarkan kelaparan dan dahaga, kemudian memberi mana dan air. Tuhan menguji hati mereka bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Padang gurun mengajar mereka bergantung kepada Tuhan setiap hari. Padang gurun tidak selesa dan tidak stabil, namun Tuhan memelihara mereka. Kini mereka akan memasuki kelimpahan. Bahaya baru ialah kenyang. Kelimpahan boleh melahirkan kesombongan dan kelupaan. Dalam susah, orang mudah berdoa, dalam senang, orang mudah lalai. Maka Musa berkata, ingat, kita juga mengalami musim padang gurun, tekanan kewangan, penyakit, kesunyian, atau pergumulan dalam pertobatan. Padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Ia sering tanda Tuhan sedang mempersiapkan kita agar kita boleh menerima berkat tanpa kehilangan jiwa. Musa mengajar satu prinsip yang menyelamatkan. Jangan berkata dalam hati, usahaku yang membawa semua ini. Tuhanlah yang memberi kuasa untuk memperoleh. Kita bekerja, tetapi Tuhan memberi nafas. Kita merancang, tetapi Tuhan membuka pintu. Kita membina, tetapi Tuhan menyediakan tanah di bawah kaki. Syukur ialah perlindungan rohani. Ia melembutkan hati, menjadikan kita boleh diajar, dan membuat kita cepat bertobat. Kesombongan mengeraskan hati, menjadikan kita mudah tersinggung, dan membuat kita lupa belas kasihan yang pernah kita terima. Musa mengaitkan ingatan dengan perjanjian. Apabila kita ingat Tuhan, kita memelihara perintahnya. Apabila kita lupa Tuhan, kita mudah berpaling kepada berhala. Sakramen ialah peringatan mingguan. Tulisan suci ialah peringatan harian. Doa ialah peringatan yang hidup. Tanya diri, adakah saya bersyukur? Adakah saya berdoa ketika hidup baik? Adakah saya memelihara perjanjian walaupun tiada orang melihat? Tuhan mahu memberkati kita dan juga mahu menjaga kita. Jadi, ingat sumbernya dan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Musa memberi penyelesaian, amalkan, ingat. Pertama, catat pertolongan Tuhan, jawapan doa dan bimbingannya. Apabila musim padang gurun datang lagi, catatan itu akan menguatkan iman. Kedua, ucap syukur dengan suara dalam doa keluarga dan doa pribadi. Ketiga, amalkan kemurahan hati perjanjian. Apabila diberkati, kita berkongsi melalui persembahan dan kebaikan. Kelimpahan menjadi bahaya apabila ia menjadikan kita mementingkan diri. Ia menjadi kudus apabila ia menjadikan kita lebih pengasih. Keempat, layan orang lain ketika hidup selesa. Ujian sebenar ialah sama ada kita masih melayani ketika kita tidak terdesak. Kelima, kekal boleh diajar. Apabila Roh Kudus menegur, terima sebagai belas kasihan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Jika kita menyembah keselesaan, kita menjadi lembut. Jika kita menyembah wang, kita menjadi gerisah. Tetapi jika kita menyembah Yesus Kristus, kita menjadi lebih teguh, lebih bersih, dan lebih penuh kasih. Pilih satu tabiat, ingat, minggu ini dan pelihara. Hati akan berubah. Ulangan 9 berbicara dengan tegas. Musa menjanjikan Tuhan akan berjalan di hadapan Israel, tetapi dia mematahkan pemikiran bahaya. Jangan kata kamu layak kerana kamu benar. Musa mengingatkan sejarah mereka, rungutan dan pemberontakan bukan untuk memalukan, tetapi untuk melindungi daripada kesombongan. Kesombongan menulis semula sejarah. Ia melupakan belas kasihan. Ia melupakan pendamaian. Ia menjadikan hati keras. Musa mengajar bahawa berkat datang kerana kesetiaan Tuhan terhadap perjanjian, bukan kerana kehebatan manusia. Berkat bukan trofi untuk dibanggakan, berkat ialah tanggungjawab yang perlu dipikul dengan rendah hati. Hari ini, orang mudah menganggap kejayaan sebagai bukti keunggulan rohani. Tetapi Musa mengajar, berkat membuktikan kebaikan Tuhan dan mengundang kerendahan hati. Sikap paling selamat ialah, Tuhan, aku memerlukan Engkau.
Aku akan taat. Aku akan bertobat dengan cepat. Aku tidak akan mengambil kemuliaan yang milikmu. Dengan cara ini, kita boleh menerima berkat tanpa berpaling daripada Tuhan. Musa mengingatkan peristiwa anak lembu emas. Itu pelanggaran perjanjian yang serius. Tetapi Musa juga mengingatkan bahawa dia berpuasa dan berdoa bagi pihak umat. Dia berdiri sebagai perantara yang memohon belas kasihan. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus, pengantara kita. Musa boleh memohon, Kristus boleh menebus. Musa boleh berdoa, Kristus boleh mengadakan pendamaian. Doktrin ini memegang dua kebenaran, dosa itu nyata dan pertobatan diperintahkan, tetapi belas kasihan juga nyata dan pengampunan boleh diterima. Kita juga belajar tentang kasih. Kita mendoakan anak-anak, pasangan, dan mereka yang sedang hanyut. Kita tidak menamakan dosa sebagai baik, tetapi kita tidak berhenti mengasihi. Kita mengundang pertobatan dan menunjuk kepada Kristus. Jika anda merasa gagal, dengar ini, anda boleh kembali. Anda boleh dibersihkan. Anda boleh memperbaharui perjanjian. Pendamaian Yesus Kristus bukan teori, ia kuasa. Jangan sembunyi. Jangan tangguh. Berpaling kepada Tuhan, akui, tinggalkan dosa, betulkan apa yang perlu, dan percaya bahawa belas kasihan perjanjian lebih kuat daripada masa lalu. Musa menutup dengan seruan, kekal rendah hati. Kerendahan hati ialah cara berfikir dalam perjanjian. Ia mengakui Tuhan itu kudus, pemberi, dan penyelamat, dan kita bergantung kepadanya. Kerendahan hati membina keyakinan yang benar kerana ia berasaskan Tuhan, bukan kesombongan. Untuk mengekalkannya, pelihara ibadat yang konsisten, doa, tulisan suci, hari Sabat, dan sakramen. Ini latihan hati. Bina refleks pertobatan. Apabila berdosa, jangan mempertahankan diri, jangan menukar nama dosa, jangan menyalahkan orang lain. Akui, mohon ampun, tinggalkan dosa, dan betulkan kerosakan. Tolak cerita bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Itu racun. Arahkan berkat keluar. Jika Tuhan memberi lebih, angkat lebih ramai, berhikmat lebih banyak, beri lebih. Cara cepat membunuh kesombongan ialah melayani secara senyap. Ulangan 7:9 memanggil kita, dipisahkan untuk Tuhan, ingat Tuhan, rendah hati, cepat bertobat, dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan akan membawa kita ke dalam janjinya dan menjaga hati kita sepanjang jalan.